Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kami nak bersiaran dari Narati Wat. Ini sebahagian daripada pasar, kehidupan seharian mereka. Mereka banyak menggunakan motor. Di sini banyak penduduk Islam. Kita nak masuk ke pasar dia. Angkutan utamanya motor. Kayu. Okay. Manggul ni. Apa ni? Ni apa? Ni pucuk kelek tak? Pucuk kelek. Pucuk jahat. Ni buat apa ni? Gula ke? Sayur. Buat sayur ha. Yang ni bunga Ini pucuk geti ya? Teteh. Tahu nama tak sama. Teteh. Ini yang apa yang ada di pasar. Tapai. Oh, ni tapai. Tapai. Itu apa tu? Yang tu apa ya? Ya. Yang ni ke dia ni? Apa buku? Dalam ni ke apa? Dalam Kami orang Malaysia tahu. 20 tu kan? Kau on deh? Ya, on. Anu sekali. Tepuk buku ada. Oh, tepuk buku. Okey. Buat di buku lain. Ha. Ini tapai tak? Tapai. Dalam ikan. Jalan. Ni pasar. Kita mencari satu kelainan. Dalam berkunjung sekejap. Pembuka dalam tu. Boleh cili pedas. Kan solok lada, buat solok lada. Oh, solok lada. Dia tak pedas. Buat solok. Berapa pokok? 520. Kita ke dua mesti apa. Ni kawasan buah-buahan. Oh, pisang ni. Sedap orang goreng. Tengok ni ah. Hai, tak laku ya. Pakcik ni sampai lena tak ada pelanggan. Sayur segar. Oh, daging segar. Dia bok. Kaki ya? Iyalah yang bagi yang bok. Oh, tapak kaki. Daging. Oh, jumpa je guys sini. Oh, ni bau berlambut sedap Bau berlambut. Ubi dah itu. Aduh. Obat boleh. Ulam. Bunga boleh. Okey, di rumah ada suasana. Kita buat ulam. Kecil-kecil. Kita nak cari benda. Lada hitam ni pokok. Daging segar. Dia habis. Habis ni dia lagi. Nak buat apa? Ambil air kat nenek. Ini tidak. Nah, apa gula tu? Sare ke? Ha. Apa tu? Bihun ke? Kan. Makan macam mana? Lai cikang. Ni apa ya? Apa dia nak cik? Ha? Biji kelima. Biji delima. Apa putih? Atau locong. Nyom muda. Locong apa dia? Nyom muda. Iwaknya supaya muda. Oh. Pak ni ada limanya. Dia makan ais lah. Nak makan mana ni? Buat bubur. Ya, buat bubur. Ini Ini ulat kekek. ulat. Tepung ke? Ya, kau ni juga. Buat dengan pati kucing, pati ubi. Oh, ubi. Ini buah kantor. Ini mau tabung. Tabung. Ada 5. Malaysia. Pak merah ni 5 ah. Malaysia pakai kantor. Tabung. Buat enau. Ni kuih dia. Kuih-kuih tradisional dia.
Lapis. Rabun kita tak lihat kat dia. Salam. Kapal lah. Oh, banyak kuih-kuih ha. Ada yang teringin. Tak ada sudi. Kurinti. Kenyang. Kita lihat kuih-kuih dia. Kuih-kuih. Kacang kuning. Bang. Lima. Limat. Ya, 5 besar. 5 besar. Dodol. Banyak kuih kat dalam lah. Kalau semua apa kena kau? Ada. Ya, jual. Kuih. Kita tengok. Kapal berita sama lah. Lari Malaysia tahun lama ke nama lain. Manis ya? Bukan dipaksa. Kenyang. Kampung. Besar. Bukan dia. Beli kan kelapa tebal. Nak. Batal bubuk. Oh. Mana? Salam. 12. Ui, halus. Alam kuih kali tu. Bersih ha. Jual bersih ha. Oh, serai dia. Macam padi kat Penang ha. Bubur sumsum. Sumsum. Kurinti ke? Apa dia ni? Apa ni? Bubur sumsum. Bukan. Nasi pine. Nasi. Apa Oh, nasi? nasi. Intik. Apa intik? Ah, si kapek. Oh, Lepas tu intik nasi panis ha. kapek. Intik kelapa ke apa dia tu? Pak itik tu ke apa? Sama. Dia kita sama. Dia makan tak makan kuah. Dia makan nasi. Sedap tak? Ya. Manis. Inti manis. Manis tak manis Manis sangat. tak manis sangat. Sebab kita makan yang rendang kalau kita kan. Nasi kapit. Yang ketara pisang tak berapa. Tepuk setok. Banyak buah-buahan lah. Ini lah benih ni. Timun kan buat ulamnya. Mati mati dek. Comel timun. Timun kapur. Lambat lagi nak balik. Ya. Yang saja tengok. Berapa hari dek sini? Nak naik ke petani, lepas tu ganyan. Jalan. Jalan lah. 4 hari. Ya. Oh, nak tengok pasar. Bang. This one you should buy. Kita beli limau bali. Orang manisnya. Kerana kita ke sudutkan masa rushing lah. Sebab tunggu start bas. Jumpa sari sini. Oh lah. Dia pengangkutan utamanya tetaplah motor sukan. Banyak penuh. Seronok tengok dia. Okay, itulah sejenak di pasar di Pekana Ratuan. Kehidupan orang Melayu di sini. Bertemu di lain video insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.